Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatimah binti Abdul Halim bersama Muhammad Yazid Haikal bin Muhammad Najib dan Nur Najmah Fatihah binti Halim. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan inovasi AR Smart Note. Kami memilih melakukan inovasi AR Smart Note ini kerana beberapa faktor. Pertama, segelintir guru-guru di sekolah kurang berkemahiran di dalam mengajar simpulan menjadikan PDP tidak berjalan dengan lancar. Kedua, murid-murid masih mengalami kekeliruan di antara arahan kanan dan juga kiri mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan simpulan dengan lancar. Dan yang ketiga, ia sangat sesuai dengan PAK 21 iaitu Teknik Blended Learning. Kami memilih 3 jenis simpulan iaitu simpulan buku sila, simpulan manok, simpulan kimia asid. Ini kerana ketiga-tiga simpulan ini perlu dikuasai oleh semua unit uniform di sekolah dan juga institusi serta mempunyai kegunaan yang sangat praktikal dalam kehidupan seharian. Ini diasaskan dengan menggunakan augmented reality yang dibangunkan melalui aplikasi SMPTN bagi membantu murid-murid memahami cara membuat simpulan dengan visual design. Yang pertama, kita dapat lihat model 3D tali yang digunakan. Model ini direka menyerupai tali sebenar supaya pengguna dapat lihat dengan lebih jelas dan realistik. Model 3D ini juga dapat dilihat dalam 360 darjah. Ini membolehkan pengguna melihat pandangan tali untuk melihat setiap bahagian simpulan dari pelbagai sudut, sama ada dari depan, belakang, atas maupun kiri ataupun kanan. Seterusnya, terdapat arahan berbentuk teks yang dipaparkan pada skrin. Arahan ini menggunakan bahasa yang mudah supaya pengguna dapat mengikuti langkah dengan lebih baik. Disertakan juga dengan butang navigasi back dan next di mana pengguna dapat mengawal aliran pembelajaran secara kendiri serta mengulangi langkah bagi meningkatkan kefahaman. Pengguna dapat meneroka model tali dalam bentuk 3D secara imersif, sama ada melalui paparan skrin ataupun dipancarkan di persekitaran sebenar dengan menggunakan teknologi augmented reality iaitu AR. Ini membolehkan mereka mendapat pengalaman pembelajaran secara kontekstual dan lebih bermakna. Selepas 3 kali percubaan, kebanyakan pengguna dapat melakukan simpulan dengan tepat tanpa bantuan. Berdasarkan testeran yang telah kami lakukan, pengguna hanya memerlukan maksimum 3 kali percubaan untuk menguasai cara membuat simpulan ini. Kedua, kami juga memperkenalkan dengan tali pelangi untuk digunakan bersama-sama AR Smart Note. Mari saya tunjukkan bagaimana tali pelangi ini berfungsi. Okey, yang pertama, untuk tali pelangi ini dia sebenarnya panjangnya begini. Jadi untuk dalam sesi penerangan ini kita buat macam ni. Okey, untuk tali pelangi ini dia memiliki 2 warna yang berbeza dan pada warna ini ada nombor. Oranye 1, hijau 1. Jadi apa perbezaan antara warna-warna ini? Warna-warna ini menggantikan arahan kiri dan juga kanan. Jadi apabila guru-guru menyebut kepada pelajar, contohnya ikat buku sila. Oranye 1 atas hijau 1 belit. Oranye 1 atas hijau 1 belit. Maka terjadilah simpul buku sila. Jadi apabila arahan menggunakan warna dan nombor, maka sesi pengajaran itu menjadi lebih cepat, tepat dan bermakna. Beza dengan tali yang tidak berwarna, pelajar akan mengalami kekeliruan di antara arahan tangan kanan di atas tangan kiri. Contohnya, tangan kanan di atas tangan kiri belit. Maka di dalam proses ini, murid-murid akan mengalami kekeliruan. Maka jelaslah dengan penggunaan warna dan nombor, ia dapat menggantikan arahan kanan dan juga kiri. Buktinya adalah bagi saya yang ada warna ni lebih mudah lah, lebih jelas. Terus nampak. Yang ni macam saya confuse juga mana satu kan. Yang ni kalau terbelit pun still kita boleh betulkan balik dengan lebih cepat. Dari segi warna, bila tali yang ada warna ni lagi mudah untuk saya ikat buku sila. berikut merupakan bukti bahawasanya inovasi AR Smart Note ini telah berjaya dilakukan dan dilaksanakan. Lepas tu, ini boleh buat satu ingatan di sini. Betul. Lepas tu, yang kuning empat ini kena di belakang, hijau. Lepas tu, kau dah masuk dalam ni. Jadilah simpulan mana kita. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 3 atas nombor 4. Okey, so dia macam ni. Okey, lepas tu, masukkan hijau. Satu dalam belakang. Okey. Lepas tu, masukkan dalam bawah ini. Dan sampai pada hijau. Okey, sampai. Dan tarik pokok 4. Okey, kemudian pastikan hijau tak makan sama. Dah jadi. Mudahkan pakai AR Smart Note. Jadi, kami datangkan inovasi ini bersama dengan One Stop Center daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam KRS. Yang mana kami dalam ini memuatkan maklumat inovasi kami, manual pengguna, nota teori, simpulan, soalan-soalan lazim berkaitan AR Smart Note. Jadi, selamat bercuba. Diharapkan semoga inovasi yang kami bangunkan ini mampu memberi impak yang tinggi terutama di dalam latihan KRS sendiri. Sekian, terima kasih.